Tak dekat Ya. Okay, Assalamualaikum. Sebelum kita mula tumbuhan, cikgu kenalkan diri dulu. Ya, Latar belakang sekali. nama saya Nur Afiqah binti Izani. Saya memegang jawatan Usaha Kurikulum lah. Baru selama dalam 2 tahun macam tu. 2 tahun lebih. Saya kat sekolah ni baru 3 tahun lah. Sebelum ni saya posting dekat Kajang, Selangor. Berapa tahun dekat Kajang? Rasa dalam 2 tahun. 2 tahun? Masa masuk sekolah sini? Terus masuk sekolah sini? Ya. Masuk sekolah sini Saya option sejarah lah dengan minor TMK. Masuk soalan kaitan kurikulum. Sebagai setiausaha kurikulum, macam mana cikgu buat agihan guru untuk subjek teras macam bahasa Melayu dan matematik, terutamanya untuk murid tahap 1 dan tahap 2? Maksudnya dari sudut jadual lah. Jadual Agihan guru. Agihan guru Subjek teras. untuk subjek ni, sebenarnya agihan guru ni berdasarkan pertama sekali kita akan pilih untuk ikut pengkhususan cikgu tu sendiri lah. Maksudnya kalau dia option macam saya, option sejarah, memang akan ajar subjek sejarah lah. Itu pertama. Tapi sebenarnya option tu pun tak cukup. Contohnya dekat sini, contohnya macam option science. Option science tu macam ada cikgu Aisyah je. Tapi Seorang je? dia je yang option science. Tapi sebenarnya kita tak boleh cover. Tahap 1, tahap 2 takkan semua nak bagi dia. Lebihlah pula jam mengajar dia. Jadi kita bagi kepada cikgu-cikgu lain jugalah. Tapi kita, walaupun kita bagi kat cikgu lain tu, kita tengok juga. Maksudnya contohlah, bagi kat cikgu A ni nak ajar BI. Biasanya PK1 ni akan tengok dulu. Okey, dia akan tengok dulu result SPM dia ke apa ke. So, tengok result SPM lah. Kalau dia dapat rendah BI, macam mana dia nak ajar BI? Jadi gitulah. Lepas tu kita akan ambil kira juga pengalaman. Kadang-kadang dia memang option BM, tapi pengalaman mengajar dia, contohlah pengalaman mengajar dia ajar subjek lain tu lebih lama. Jadi kita akan pertimbangkan jugalah untuk bagi subjek lain dekat orang tu lah. Itu je lah. Itu tadi macam dah jawab soalan nombor 2 sekali. Terus ke nombor 3. Apa strategi sekolah dalam memastikan guru ni dia sentiasa mengikuti kursus atau latihan berkaitan pengurusan kurikulum dan PDP terkini? Faham tak soalan ni macam mana? Maksudnya macam mana kita nak pastikan guru Macam mana pihak sekolah punya cara untuk pastikan guru ni sentiasa tahu tentang kurikulum terkini, tentang PDP terkini pertama sekali sebenarnya daripada sudut PPD sendiri dia adalah kadang-kadang dia suruh kita hadir khusus ataupun hadir taklimat apa semua, dia akan ceritakan pasal yang terbaru lah. Contohlah PBD. Jadi cikgu yang berkait dengan PBD tu akan pergi khusus tu lah, mengikuti khusus tu, dan cikgu yang ikuti khusus tu dia wajib tatakan kepada cikgu-cikgu sekolah lah. Jadi khusus cikgu terang kat cikgu lain. Ya, contohnya macam kalau cikgu Intan contoh, dia pergi khusus PBD. Jadi PBD tu akan bagi satu tempoh untuk orang tu dia wajib tantakan balik kepada cikgu-cikgu lain lah. Sama juga kalau cikgu subjek tertentu, contoh dia panggil hari tu subjek English je. Jadi cikgu English tu wajib dia balik sekolah, dia jumpa cikgu-cikgu English dan dia
tatakan lah. Jadi kita tahulah. Seterusnya juga ada juga kalau kita tengok ada YouTube, ada apa tu kan, untuk kita cikgu ni ada dia kena penuhi SPL KPM, dia kena lebih daripada 42 kredit lah. Jadi untuk memenuhi benda tu, cikgu kena mencari e-pembelajaran ke, dia kena dengar dia kena YouTube ke, dia kena baca buku ke untuk penuhkan dia punya tu lah 42 kredit tu. Dia ada agihan lah, pembacaan buku berapa peratus, kalau buat inovasi berapa peratus. Jadi itu pun sebenarnya membantu untuk cikgu tu dia tahulah perkembangan semasa. Dan juga akhir sekali kita ada juga buat PLC lah. PLC ni komuniti pembelajaran profesional antara cikgu-cikgu untuk dia saling kongsi lah yang terkini lah. Sebab sekarang ni mungkin yang ada cikgu tu guna tu dah cara lama, jadi kita adakan PLC lah untuk tingkatkan lagi lah pengetahuan cikgu pasal biasanya PLC ni apa, bincangkan antara guru-guru kan. Biasanya macam kalau sekolah ni cikgu-cikgu ada masa-masa dia buat ke ataupun tak tentu? Dia bergantung pada cikgu panitia masing-masing lah. Mana dia sesuai lah. Kalau contoh dia minggu tu dia tak free, dia tak buat lah. Tapi dia akan ada juga lah dia akan buat. Sekurang-kurangnya rasanya dalam 4 kali setahun satu dia akan buat lah. Tak banyak lah. Ya, tak banyak. Sebab cikgu-cikgu ni dia sibuk sikit. Susah lah nak kumpulkan semua tu, susah. Macam hari ni semua cikgu agama tak ada. Semua yang tak Esok nak hantar olahraga pula. Lusa ada yang sains STEM tu pula kena ajar. Jadi program sekali. Kadang-kadang kalau bulan 6, bulan 5 memang kita sibuk sikit. Jadi kadang-kadang sebenarnya cikgu pun tak sempat nak kecap semua benda lah. Tapi cubalah juga buat sikit-sikit. Okay, soalan seterusnya. Apakah bentuk intervensi akademik yang disediakan bagi murid yang lemah dalam peperiksaan, khususnya murid tahun 6? Tapi sekarang dia bukan fokus periksa kan, tapi bentuk intervensi akademik. Okay. Sebab kan sekarang dia ada PBD. Walaupun kita ada PBD, sebenarnya ada juga UPSA, ujian pertengahan sesi akademik dengan ujian akhir sesi akademik. Okay. Jadi untuk mengatasi murid-murid yang lemah tu, sebenarnya ada juga cikgu akan cari masa lah. Dia akan buat macam minggu ni ramai yang tak ada. Minggu depan nak periksa. Minggu ni sepatutnya minggu ni periksa dengan minggu depan. Tapi disebabkan ramai yang tak ada apa semua, jadi cikgu biasanya dia akan ambil inisiatif untuk buat intervensi kelas tambahan. Dia akan sediakan modul-modul, rangka-rangka tertentu lah untuk cikgu-cikgu tu, murid-murid tu siapkan lah. Lepas tu dia akan bagi, ada cikgu dia buat macam setiap kumpulan murid tu dia ada mentor dia. Pelajar pelajar yang lebih pandai sikit lah. Jadi apa-apa dia boleh rujuk dekat mentor dia dulu. Kalau dia tak dapat, baru dah dia pergi dekat cikgu lah. Kalau cikgu sendiri untuk subjek sejarah, macam subjek sejarah saya ada sediakan modul. Saya ada sediakan modul. Lepas tu saya dalam modul saya tu saya macam buat macam, kalau sejarah ni kita panggil macam akronim ke, benda-benda yang mudahkan untuk dia ingat. Jadi bila saya highlight benda tu, dan saya akan tumpukan lebih kepada apa yang nak keluar periksa nantilah. Maksudnya kalau contoh tajuk sampai tajuk 4 je, maksudnya saya betul-betul tumpu untuk buat suruh dia jawab modul tu lah. Modul berdasarkan tajuk yang masuk periksa. Ya. Macam mana pihak sekolah melaksanakan pemantauan terhadap RPH dan pelaksanaan PDP guru secara berkala? Pemantauan RPH dan PDP.
Kan macam hari tu ada learning walk kan. Bukan dia tu kan. Itu yang tu kita memang setiap cikgu dia ada pemantau dia. Pemantau tu maksudnya dia ada pemantau dan penilai dia lah. Maksudnya pentadbir tu dia akan pegang dalam 7 atau 8 cikgu. Jadi setiap minggu kita akan hantar RBH. Itu yang wajib lah, hantar RBH. Yang kedua, dia juga ada buat pemerhatian kelas lah. Maksudnya ada dalam tempoh fasa dalam 3 kali setahun ke, dia akan masuk kelas kita. Dia akan baiki lah. Dia tengok RBH kita kena hantar dulu kat dia. Dia akan baiki lah mana yang kita kena baiki. Lepas tu ada juga yang kita semak buku-buku tulis murid tu. Setiap 3 kali setahun juga kita akan hantar dekat takbir yang menilai kita tu. Jadi dari situ dia akan nilai kita lah. Apa tadi yang 7 orang ni? Maksudnya yang lain siapa pula? Contohlah PK1 dia pegang 7 orang cikgu. PKM dia pegang 7 orang cikgu. PK Core dia pegang 8 orang cikgu contohlah. Guru besar dia akan pegang PK dia. Guru besar sendiri dia akan dinilai oleh PD lah. Kalau guru besar sendiri. Besar oleh PD pegang PK Core, pegang 7 orang. Jadi apa-apa kita memang banyak rujuk mereka lah. Bagaimana data pentaksiran bilik darjah PBD dianalisis dan digunakan untuk merancang tindakan susulan terhadap prestasi murid. Maksudnya daripada PBD tu macam mana markah ataupun PBD tu dia ambil kira lah untuk rancang. Rancang prestasi murid. Pertama sekali sebelum kita PBD ni, kita wajib hantar, maksudnya pertengahan dengan akhir tahun je. Tapi untuk setiap hari yang kita masuk kelas, kita memang ada satu borang lah, nama dia borang perkembangan murid. Jadi contohlah kita masuk kelas tu kita ajar 1.1.1 dengan 1.1.2 contoh. Jadi budak yang lepas 1.1.1 tu kita akan tick. Maksudnya semua sekali kita akan, maksudnya semua dianalisis lah. Supayanya contohlah tiba-tiba keluar budak ni 4 pertengahan. Dari mana 4 tu? Adalah bukti yang kita buat rekod pengembangan murid. Rekod pengembangan murid tu pula kita bukan main tick je. Contohlah kita kena tengoklah pentaksiran hari tu, pentaksiran dia sudut apa. Contohlah pentaksiran dia sudut lisan ke, ataupun kita buat senarai semak ke, ataupun kita buat pemerhatian kepada murid kita hari tersebut ke, ataupun kita buat kuis ke. Tengoklah macam mana kita nak tick tu sebelum kita tick tu. Jadi rekod pengembangan murid ni kita tick untuk setiap sub je. Nanti daripada situ kita akan alih data tu kepada bentuk PBD lah. Jadi bila kita analisis, kita tengok budak ni macam kurang lagi dia dapat TP1, TP2, budak-budak ni lah kita akan buat intervensi pula ataupun penggayaan bagi meningkatkan lagi penguasaan murid. Jelas tak? Jelas tak cikgu kan? DSKP lah. Berdasarkan DSKP. Ya, berdasarkan DSKP lah kita buat. Ya, kita buat 1.1.1 apa semua tu berdasarkan DSKP lah. Kalau dari segi kerjasama antara unit kurikulum macam daripada cikgu kan dengan pengurusan hak ehwal murid ni, cikgu rasa apa soalnya? Kalau kerjasama daripada unit kurikulum dengan pihak JBKM sendiri untuk uruskan macam disiplin sekolah, fokus pada disiplin pula. Apa
faham tak ni? Menangani isu disiplin murid yang menjejaskan capaian akademik. Oh, okey. Sentiasa berkait sebab unit kurikulum dengan HEM kan sentiasa kan. Macam nak uruskan disiplin murid yang menjejaskan pencapaian akademik belajar. Sebenarnya dia berkait lah. Contohlah isu disiplin murid, contohlah tidak adil lah, kita ambil yang paling ringkas lah. Kalau macam yang tinggi-tinggi sangat merokok ke isap dadah, tak ada lah. Yang isu disiplin murid yang biasa-biasa ni macam mungkinlah isu kehadiran lah. Contoh kita ambil isu kehadiran. Jadi sebenarnya unit kurikulum dengan HEM ni memanglah dia sangat-sangat berkait lah. Antara contohnya dia buat bila murid tu tak hadir banyak kali, dia akan datang untuk unit bimbingan dan kaunseling lah. UBK dulu akan ambil alih. Jadi bila UBK ambil alih, unit bimbingan dan kaunseling ni dia bawa HEM. Jadi bila dia ambil budak tu, dia buat intervensi dekat budak tu. Jadi budak tu pun datang ke sekolah hari-hari. Jadi secara tak langsung akademik dia tu pun semakin meningkat lah. Ataupun kita tengok dari sudut sebenarnya kita ada setiap pagi pukul 7.45 7 suku sampai 7.45 sebelum start PDP, kita ada sinar pagi setiap pagi sebenarnya, kecuali hari Isnin kan kita ada ni kan, dan Jumaat tu ada bacaan Yasin lah. Kecuali tu kita ada sinar pagi ni ikut subjek lah. Jadi contohlah ada subjek BJ gitu. Jadi pagi-pagi tu contoh cikgu yang handle benda sinar pagi tu setiap hari seorang cikgu yang handle lah. Jadi contohlah dia buat sepak penalti contoh. Sebenarnya benda-benda program-program macam tu sebenarnya dia akan tingkatkan lagi disiplin budak. Dia tingkatkan lagi budak akan berminat lagi hadir ke sekolah lah. Di samping akan meningkatkan lagi akademik lah. Bukan saja belajar dalam kelas. Kadang-kadang sejam mengajar tak cukup. Contohlah kita nak tengok CV budak. Dalam kelas saja tak cukup. Habis ni lagi. Jadi bila kita ambil setiap pagi macam tu, budak buat aktiviti menarik lah. Bukanlah sekadar baca CV gitu saja. Dia akan menyanyi ke, akan buat permainan ke, apa-apa je lah. Jadi sebenarnya program macam itu tu dapatlah tingkat tarik lagi pelajar untuk datang ke sekolah dengan meningkatkan disiplin budak lah. Kalau dari segi disiplin tadi kan, kalau sekolah sini, kalau dari segi kehadiran macam mana? Ada ke yang macam memang teruk kehadiran kalau contoh susah sampai kena hantar ke unit disiplin? Dia kalau yang paling susah tu adalah beberapa orang pelajar cecil, tapi dia tu sebenarnya dia ada sakit kanser, ada masalah lain lah. Maksudnya betul-betul tak dapat komitmen untuk dia tu datang sekolah. Tapi yang tahun ni sebenarnya dah makin meningkat dah lah, sebabnya guru besar buat sinar pagi tu. Jadi kalau tahun lepas kehadiran 80 lebih je, 88, 87. Tapi kalau tahun ni je, bila kita buat sinar pagi tu dah meningkat lah. 91, 94, pernah cecah 95, 100% pun pernah. Masa hari first day. Jadi semua dia berkait. Kuri ni memang dia akan berkait juga dengan HEM tu. Soalan yang kedua last. Apakah peranan panitia mata pelajaran dalam menyelaras bahan PDP dan aktiviti akademik mengikut tahap keupayaan murid? Macam sekarang saya dengar yang pengajaran terbeza tu. Dia macam mana? Dia macam fokus setiap pelajar lain-lain yang terbeza tu maksudnya dalam kelas kita tu ada yang mungkin ada yang rendah, ada yang sederhana, dan ada juga yang terlalu advance lah, tinggi. Jadi kita sebenarnya akan buat aktiviti berdasarkan keupayaan murid.
Itu yang susah sikit sebenarnya. Bila kita nak buat benda berbeza dekat tiga-tiga kelompok ni pada waktu yang sama, sebenarnya susah. Tapi kebanyakan cikgu panitia ni dia akan menyelaras apa panggil, dari sudut bahan PDP lah, bahan PDP ke aktiviti akademik tu sendiri mengikut tahap kepayaan murid lah. Yang paling senangnya kita cakap handout tu kita akan bagi ikut kepayaan dia. Kerja lain-lain. Ya, 3 kerja yang berbeza. Kalau yang tinggi, biasa kita akan bagi kerja aras tinggi kat dia. Kalau aras sederhana, kita akan bagi soalan biasa-biasa je. Tapi kat aras rendah ni, kita akan bagi sesuai dengan arah dia je. Sebabnya kalau kita samakan semua, yang pandai tu boleh jawab. Tapi yang rendah, sederhana ni tak berapa nak boleh jawab. Jadi susah sebenarnya jadi cikgu ni. Kena pasti murid. Lepas kena pasti murid tu, kena bagi kerja yang berbeza pula. Lepas tu objektif dia pun lain-lain pula. Maksudnya kalau dalam kelas, kalau kerja yang berbeza, apa yang diajar tu sama, cuma berbeza. Kalau kerja tu berbeza ikut tahap lah. Tapi macam mana nak selaraskan kalau apa yang kita ajar tu, nak pastikan semua murid ni faham, sebab dia orang berbeza tu kan. Itu sebab soalan dia tu berbeza. Kalau contohnya yang pengetahuan dia, contohlah yang rendah, biasa kita akan test untuk aras pengetahuan dia je. Maksudnya maksud je ke, kalau contoh sejarah, contohlah maksud raja, maksud sultan. Lepas tu kalau contoh sederhana mungkin boleh susunan raja sultan tu. Kalau yang tinggi, macam mana kita sebagai rakyat, contohlah sebagai rakyat Malaysia ni, awak sebagai rakyat Malaysia ni, macam mana awak boleh cakap awak hormat kepada raja, apa awak buat? Contohlah. Jadi memang masa contohlah. Soalan terakhir. Bagaimana pihak sekolah memastikan keseimbangan antara keperluan akademik dan pembangunan sahsiah murid melalui aktiviti kurikulum dan kaunseling? Sokongan kaunseling. Sekolah ni memanglah dia akan memastikanlah keseimbangan antara keperluan akademik dan pembangunan sahsiah murid melalui pelaksanaan aktiviti kurikulum dan sokongan kaunseling. Contohlah program seperti kelab, apa semua tu, kelab persatuan, sebenarnya dia boleh membantu membentuk sahsiah murid yang seimbang dan holistik. Selain tu juga orang cakap selain tu juga sekolah juga dia ada trademark lah sekolah ni. Macam bukanlah trademark, maksudnya setiap kali habis kelas murid kena kata terima kasih cikgu. Panjang. Terima kasih cikgu, kami anak baik lagi cerdik. Amin. Maksudnya ABC, amin. Jadi setiap hari sebenarnya dia kena sebut we love SKKA. Kami sayang cikgu lah, apa tu. Sebenarnya dia kena sebut benda tu tiap hari. Dan benda-benda tu sebenarnya dia akan Semangat. Bagi dia semangat, bagi dia tingkatkan lagi lah sahsiah dia tu, supaya dia tu sentiasa berdisiplin lah. Yang kami anak baik tu sebenarnya daripada mana? Guru besar? Tak, itu daripada KPM. Memang semua sekolah buat ke sekarang? Tapi benda tu secara umum je, maksudnya anak baik lagi cerdik, macam tu je. Tapi sekolah ni kita kena sebut setiap kali habis kelas, supayanya benda tu akan jadi doa lah untuk murid kita. Jadi macam tu sahsiah dia tu makin baik lah. Kita bukan, kadang-kadang kita bukanlah nak tengok dia tu semua A ke, PBD semua TP 6 ke, tak. Sebenarnya sahsiah tu dulu nombor 1. Jadi apa-apa pun, kalau ada murid buat salah apa-apa, kita kata tegur lah. Bila dia sahsiah dia tinggi,
InsyaAllah lah akademik dia tu dia seiring dia akan datang sendiri lah. Dengan bila kita belajar kita perlukan keberkatan guru. Jadi kalau kita hormat cikgu, jadi budaya 3S semua kita terapkan lah untuk sukses kat sekolah ni. Last lah saya tanya. Tak, saya nampak cikgu antara yang memang banyak kerja tugas di sekolah ni kan. Nampak one busy lah. Apa cabaran cikgu ni dah jadi cikgu mengajar apa semua, lepas tu jadi setiausaha kurikulum lagi kan. Lepas tu nampak tugas-tugas lain pun cikgu juga buat, latih sukan pun cikgu ada juga buat kan. Jadi kalau dari pandangan cikgu sendiri, apa cabaran langkah cikgu uruskan tu? Uruskan satu-satu supaya tak cabut lah. Cabaran tu memang banyaklah cabaran sebenarnya. Sebab cabaran dia sudut kadang-kadang kat sekolah ni kita kena mengajar lagi, tapi kita kena melatih benda lagi. Lepas tu kita kena ada key in benda lagi. Maksudnya kita kena buat pelaporan. Lepas tu PPD nak datang, kata nasi pula nak datang. Jadi filing kita pun kena lengkap. Dan masa sama kita nak belajar, lepas tu nak tengok perkembangan murid lagi. Murid tak ada pula lagi. Jadi sebenarnya cabaran tu sangatlah banyak. Tapi macam mana kita nak tangani semua masalah tu, itu yang paling penting. Pertama sekali ni kita kena pandai agih masa lah. Susun masa. Itu saya rasa paling penting. Mungkin kadang-kadang tengok cikgu lain tak balik lagi. Kadang-kadang saya balik lambat. Sebab nak buat kerja. Sebab bila kita balik rumah, kita ada anak lagi nak kena uruskan. Jadi paksalah kita tu. Dan yang kedua langkah dia adalah kita kadang-kadang ada benda kita terpaksa tolak. Kita jangan jadi cikgu ni macam saya dulu, macam kita terlalu menerima. Tak boleh juga. Maksudnya kalau orang nak bagi semua benda ke kita lah, lepas tu kita pun okey, boleh. Jangan cakap macam tu. Ada benda jugalah yang awal-awalnya mungkin lah kita boleh ambil semua benda, tapi bila kita semua benda atas kita, bila kita nak tu balik banyaknya kerja. Tak, kadang-kadang yang wajib pun kita tak terbuat. Macam itulah. Jadi memang susah juga sebenarnya. Susah nak cakap ni. Jadi kena ada belajar jugalah untuk cakap tidak untuk suatu benda. Jadi kalau dulu saya pegang SU kurikulum, SUTS 25, pengerusi KJKT. Kelas lagi. Jadi bila contohlah dia nak bagi saya setiausaha kurikulum pula, tambah lagi dah ni, kita kena ada benda yang kita kena tegas untuk benda tolak juga. Contoh, kalau bagi saya SU-Kuri ni, saya tak nak pegang kelas. Saya cakap, saya tegas dekat fikir satu saya, kalau nak bagi boleh, tapi kita kena tolak lah satu benda. Janganlah semua benda kita nak ambil. Itulah. Lepas tu satu lagi ni, bila kita jadi, sekarang ni saya lah paling muda kat sekolah. Jadinya orang semua atas kita. Dan ada juga cikgu-cikgu lama dia akan banyak minta tolong kita lah. Contohlah nak buat ICT tak pandai ke apa semua tu. Kalau benda yang boleh kita tolak tu, kita cubalah kita tolak. Sebab itulah, kalau benda yang boleh kita buat, kita rasa kita mampu, kita cuba buat. Kalau tak, memanglah pening lah sikit. Pening pun. Tapi setakat ni kira-kira cikgu tak ada rasa banyak sangat kerja. Stres juga. Kadang stres juga. Tapi gitu lah. Tapi bila kita kena bertumpu lah. Kita kena buat jadual sikit untuk diri kita sendiri. Contohnya dalam tempoh seminggu ni, apa kita nak siapkan. Macam minggu ni saya nak siapkan learning walk, saya nak siapkan laporan-laporan. Jadinya kita kena pastikan benda tu capai target kita, supaya kita boleh buat kerja-kerja lain. Kalau kita main tangguh, apa-apa tak siap lah nanti. Susah lah. Jadi awak kena banyaklah
Nanti tahulah banyak lah. Kan cikgu minta tolong tu lah, minta tolong ni lah. Guru besar sendiri pun ada banyak minta tolong saya. Yalah, mana boleh kita buat lah. Mana boleh tolak, cuba. Tolak. Ada soalan lagi ke? Tak lah. Okay, rasanya tu je kot soalan dari kami. Cikgu ada tak nak ada soalan lagi? Tak ada. Okay, terima kasih cikgu luangkan masa dan ilmu cikgu. Ya. Dah, dah. Ikut lagi ke tak ni? Tak ikut lah. Kau Lama ni.